Kedaulatan undang-undang. Badan Kepimpinan Sekolah Kebangsaan Tebuk Ganjar. Sekolah Kebangsaan Tebuk Ganjar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini kita berada di Majlis Watika Pelantikan Pengawas bagi sesi 2025. Bersama saya ialah Nur Aisyah Sofia yang telah dilantik sebagai pengawas pusat sumber sekolah bagi tahun ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk temu ramah ini. Waalaikumsalam dan terima kasih kerana menjemput saya. Pertama sekali, bolehkah anda kongsikan perasaan anda setelah dilantik sebagai pengawas pusat sumber? Saya berasa amat bersyukur dan berbesar hati kerana telah diberi kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai pengawas. Pada masa yang sama, saya sedar bahawa ini adalah satu tanggungjawab besar yang perlu saya pikul dengan penuh dedikasi dan amanah. Sebagai seorang pengawas, apakah perasaan dan tanggungjawab yang perlu anda laksanakan? Sebagai seorang pengawas, saya bertanggungjawab untuk memastikan disiplin pelajar di sekolah sentiasa terjaga, membantu guru dan mengawal keadaan di sekolah, serta menjadi contoh teladan yang baik kepada rakan-rakan. Selain itu, saya juga akan membantu dan mengatur dan melaksanakan aktiviti sekolah. Bagaimana anda merancang untuk menjalankan tugas anda dengan berkesan? Saya akan sentiasa berusaha untuk menjalani tugas dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Saya juga akan nasihat dan tunjuk ajar kepada guru-guru. Selain itu, saya akan memastikan komunikasi yang baik dengan pelajar lain supaya mereka memahami kepentingan disiplin dan peraturan sekolah. Terima kasih. Apa perasaan awak setelah dilantik sebagai ketua pengawas sekolah? Mula-mula saya rasa gugup, tapi lepas cikgu bagi nasihat, saya rasa yakin dengan diri saya. InsyaAllah saya boleh. Aisyah, apa perasaan anda setelah dilantik sebagai ketua pengawas pusat sumber? Saya gembira. InsyaAllah saya akan menjalankan tugas dengan baik. Saya berminat menjadi ketua pengawas pusat sumber. Terima kasih Aisyah. Sama-sama.